Kalau ada negara isytihar perang dengan negara engkau, boleh ke kau buat tak tahu? Boleh je kot. Pada 11 Disember 1941, tiba-tiba Poland isytihar perang kat Jepun. Tersedak Jepun. Tak ada hujan, tak ada ribut tu. Semua ni terjadi selepas Pak Misai ni belasah dan jajah Poland dan start Perang Dunia Kedua. Walaupun Jepun dengan Poland pernah kerjasama rahsia dalam risikan untuk lawan Soviet Union, tapi bila Jepun serang Pearl Harbor pada 7 Disember 1941 dan Jepun pula dah satu geng dengan Pak Misai ni, Perdana Menteri Poland Władysław Sikorski yang masa tu lari duduk kat London kena tunjuk setia kawan dengan geng UK dan Amerika. Jadi dia pun isytihar perang. Tapi Perdana Menteri Jepun Hideki Tojo masa tu tak layan. Member buat tak tahu, Jepun tengah busy dekat Pasifik, dekat China dan tengah planning nak conquer Nusantara. Tak ada peluru, tak ada tentera, just perang dalam radio je. Konnichiwa, konnichiwa Polanda. Polanda jerit, nak perang ke? Jepun buat tak tahu. 16 tahun kemudian, pada 8 Februari 1957, Poland dan Jepun sambung berkawan.